Jelaskan pada saudara, perkembangan yang paling bahaya hari ini adalah sekiranya Iran yang kehilangan pemimpin Ali Khamenei yang disahkan oleh semua sumber, termasuk sumber daripada Iran, dan hari ini rakyat Iran pun keluar dan memenuhi kota Tehran sebagai tanda bersedih. Dan kita dapat lihat video apabila secara langsung di antara Al Jazeera dengan wakil mereka di Tehran untuk mendapat update tentang serangan di Tehran disahkan. Sebenarnya disahkan pada awal pagi tadi. Disahkan, cuma suasana rakyat keluar kerana mereka 4 jam setengah di belakang kita. Jadi ini adalah pukul 5 petang, berarti 11 pagi tadi mereka dah mula keluar apabila berita tersebar kerana sebahagian kawasan mengalami gangguan internet. Jadi dengan kematian ini, Iran telah melancarkan serangan yang sangat luar biasa. Saya jelaskan kepada tuan-tuan untuk faham ketersusunan keadaan di Iran. Iran tak kehilangan pemimpin dari segi keteraburan, kerana Iran telah pun menyediakan. Kalau tuan-tuan baca balik, cari balik jaminan tendang yang gelap ni, jaminan syahid yang dikemukakan oleh Ali Khamenei. Berarti bila Ali Khamenei tahu di mana negara dia dah dikepung 6 minggu, negara dah dikepung 11 minggu, dia beritahu kepada media, dia tahu dia adalah orang yang dicari oleh Amerika, dan dia kata okey, kalau untuk Iran dia tak ada masalah untuk syahid. Dan dia mengatakan Iran telah menyediakan 3 lapisan pemimpin. Berarti kalau lapis pemimpin pertama habis pun, Iran dah bersedia dengan lapis pemimpin kedua dan lapis pemimpin ketiga. Ini adalah layer yang akan buat peralihan kepimpinan menjadi begitu jelas. Okey, kenapa kita kata begitu jelas? Kerana Ali Khamenei disyaki syahid pada serangan yang pertama, kerana bom ke istana presiden tu dah dijangka dia berada di situ. Tapi kemudian serangan balas yang diatur dalam Ops True Promise 1, 2, 3 dan 4 yang dilancarkan selepas perang ni, dia adalah tersusun. Berarti mereka telah berada dalam semua kemungkinan. Kerana mereka telah melihat apa yang Amerika lakukan dalam serangan, Amerika dan Israel lakukan dalam serangan 13 hari bulan Jun hingga 24 hari bulan Jun yang lalu 2025 dalam perang 12 hari, di mana secara strategik pada satu hari yang sama Amerika berjaya membunuh komandan-komandan kanan tentera Iran. Berarti Ali Khamenei serangan ini dibuat secara menanti, waktunya sepanjang rundingan. Ketika rundingan sama ada di Muscat pada Khamis dulu dan kemudian di Geneva pada Khamis lepas. Dengan kepungan yang dilaksanakan oleh Amerika di laut, sebenarnya perang ni dah pun disasar. Cuma mereka nak cari hari saja untuk mendapat maklumat di mana Ali Khamenei berada. Berarti perang yang berlaku semalam adalah perang yang sebenarnya telah pun diatur untuk berlaku pada bila-bila masa, dengan target mereka mestilah mendapatkan Ali Khamenei. Jadi bila serangan dibuat, Ali Khamenei sedang berada bersama dengan Menteri Pertahanan, Ketua Turut Angkatan Tentera dia, dan seorang komandan perang dia, 4 ranking pangkat yang tertinggi. Baik, bila 4 orang ini meninggal, bagaimana Iran bertindak balas? Di mana serangan yang dilancarkan oleh Iran dalam tempoh 24 jam ini dianggap paling berjaya berbanding serangan yang mereka lancarkan 12 hari ketika perang bulan Jun tahun lalu. Kerana Iran telah menyediakan barisan pemimpin. Kerana hari ini Iran mengikut kerangka yang telah ditinggalkan oleh Ali Khamenei, Iran akan melalui 2 proses. Satu, kalau dia meninggal, berarti automatik Masoud Pezeshkian, presiden, akan bergabung dengan ketua hakim, iaitu Ali Rajarini, dan kemudian seorang wakil daripada Majlis Ulama. Dan mereka telah pun bertemu hari ini. Dengan itu saya katakan Ops 3 dan 4, True Promise yang ketiga dan 4 adalah di bawah 3 gabungan pemimpin ini. Dan 3 pemimpin ini kemudian akan bertunggu pada syura yang akan memaklumkan sama ada yang akan menggantikan ini adalah anak Khamenei, nama dia Mojtaba Khamenei, ataupun Sadiq Lajarani, seorang lagi tokoh ulama, seorang lagi adalah Muhammad Marbi Geri, seorang lagi adalah Mohsin Araki, dan seorang lagi adalah cucu Ayatollah Khomeini, pemimpin yang pertama, dikenali dengan nama Hassan Khomeini. Berarti 5 orang ni hanya menanti masa. Apabila perang berjalan, sama ada panjang atau pendek, 3 orang ni ambil langkah sementara, kemudian majlis ulama mereka akan bersidang, syura mereka akan memilih semula apa yang dipanggil sebagai pemimpin tertinggi dalam revolusi Iran. Ini untuk tuan-tuan boleh faham kestabilan bahawa Iran bukanlah Ali Khamenei, Ali Khamenei bukanlah Iran. Jadi walaupun Amerika memainkan naratif inilah lelaki yang terjahat, dan kalau tuan-tuan tengok CNN, BBC, kalau tuan-tuan tengok semua laporan media barat, inilah lelaki terjahat yang terlibat dengan segala macam, seolah-olah syahidnya Khamenei akan berakhir apa yang dipanggil sebagai revolusi Islam Iran. Revolusi Islam Iran 1979 dimulakan oleh gerakan rakyat Iran yang ingin menjatuhkan. Kena faham dulu revolusi ini apa. Revolusi Islam Iran digerakkan oleh rakyat yang berpegang pada agama, dan kebetulan mereka majoriti mazhab Syiah, untuk menjatuhkan kerajaan yang monarki Raja Shah Reza Pahlavi, yang telah menjadikan Iran sebuah negara paling barat daripada barat. Arak, pelacuran semua berjalan dengan bebas, korupsi yang sangat tinggi, menggadaikan minyaknya secara sewa pukal kepada British Petroleum Britain dan menjualnya kepada Amerika dengan harga yang murah. Gerakan revolusi Islam Iran ini telah menjatuhkan Reza Pahlavi, yang pada waktu perang negara-negara Islam ingin membebaskan Palestin dalam perang tahun 57 dan 63,
Mereka adalah pembekal utama. Iran ni adalah pembekal utama minyak pada Israel. Jadi 1979, revolusi ini menjatuhkan kerajaan monarki Iran di atas cita-cita yang besar. Menegakkan Islam sebagai agama syiar. Dan kemudian dalam memastikan revolusi Islam ini kekal. Jadi berarti peralihan yang akan berlaku kita akan tunggu. Karena kalau kita lihat daripada stabilnya keadaan yang ada sekarang, nanti ada orang tanya ada demonstrasi, saya akan jawab kemudian. Tuan-tuan tak satu-satu, dengar dulu yang dijelaskan. Yang tuan-tuan punya persoalan, sekejap lagi automatik saya akan jawab. Dan dengan persediaan yang ada hari ini, dan kita lihat tindakan luar biasa Iran, yang mana satu adalah tak siapa menjangka selepas Iran melancarkan serangan ke atas kem-kem tentera Amerika yang berada di negara Teluk. Semua dah kena, Oman pun dah kena hari ini. Oman dikecualikan semalam, kemudian Oman pun kena. Kemudian melancarkan kem ke atas kem-kem yang ada di Qatar, kem-kem yang ada di Kuwait, kem yang ada di Bahrain, kem yang ada di Saudi, kem yang berada di Iraq, dan kem yang berada di UAE. Dengan serangan-serangan ini, Iran meningkatkan amaran bahawa hari ini mereka akan menyerang semua entiti komersial yang ada kepentingan dengan Amerika. Ini menjadikan serangan ke atas bangunan, serangan ke atas syarikat, serangan ke atas apa saja. Yang kemungkinan besar inilah tekanan besar yang Iran akan mainkan untuk membakar rantau. Yang disebut begini, kamu tak mampu menutup ruang udara kamu daripada diterobosi Israel. Iran kata, aku faham. Kamu tak dapat menutup ruang udara kamu daripada diterobosi peluru berpandu yang datang menghempas negara aku kerana kamu tak ada kelengkapan. Kamu boleh menjemput kamu menutup ruang udara kamu kepada Amerika Syarikat dan juga kepada Israel. Tapi ruang udara kamu dicerobohi. Ini Iran faham. Dan sekarang Iran kata, aku minta kamu faham. Aku akan serang balik wilayah-wilayah yang mana kamu anggap diceroboh oleh Barat, diceroboh oleh Amerika dan Iran untuk menyerang, dan Israel untuk menyerang aku. Aku ceroboh balik untuk menyerang mereka kerana mereka berdekatan dengan aku. Secara persidangan PBB semalam, Amerika dan Israel dipersalahkan dalam menyerang Iran. Iran dipersalahkan dalam menyerang negara-negara serantau berdasarkan piagam kedua PBB, iaitu melaksanakan perang ke atas negara berdaulat. Tapi oleh kerana saya jelaskan pada tuan-tuan, ini adalah perang. Mustahil dalam perang ada pihak akan mengikut buku perang. Selalunya dalam perang, buku peperangan, akidah peperangan, akhlak keperangan, piagam dan moral peperangan akan dibuang ke tepi. Kerana peperangan selalunya bermula dengan niat yang tidak adil. Itu yang saya boleh jelaskan tuan-tuan, bahawa Ali Khamenei disahkan oleh pihak Iran selepas kira-kira pukul 1 pagi waktu Malaysia semalam. Donald Trump memuatkan kenyataan dia yang sangat keras dan sangat sinikal ke atas maklumat yang diperolehi oleh mereka tentang syahidnya Ali Khamenei dengan menyebut matinya seorang pengganas dan macam-macam lah. Tapi kemudiannya disahkan pagi ni. Dan saya akan jelaskan pada tuan-tuan juga bahawa ada dua perkara yang saya sebut dekat sini, disclaimer. Kita tak boleh sahkan sejauh mana kebenarannya. Pertama adalah perbualan di antara, ini boleh disahkan, perbualan berlaku di antara Donald Trump dengan Putera Muhammad bin Salman. Donald Trump dengan Raja Athani. Tolong keluarkan saya SK Mogong ni. Jangan saya keluarkan SK Mogong ni. Tuan-tuan masuk dengan emoji-emoji yang tak sesuai waktu kita bercerita adanya kematian, berceritanya ada peperangan, saya akan tendang. Okey, tuan-tuan pakai nama sekolah tapi macam bukan sekolah. Itu kadang-kadang ada orang pergi sekolah, bodoh dia lebih teruk pada haiwan. Ada kala sekolah tak boleh mengubahkan manusia, tapi kandang boleh mengubah perangai seekor haiwan. Ada masa sekolah tak boleh ubah perangai seorang manusia, tetapi kandang boleh mengubah perangai seekor haiwan. Okey tuan-tuan, bila saya jelaskan kepada tuan-tuan, untuk keadaan yang ada, Amerika mengadakan hubungan telefon dengan pemimpin daripada Jordan, pemimpin daripada UAE, pemimpin daripada Qatar dan pemimpin Turki. Ada 4 negara yang Amerika interview umum hari ini. Semalam dikatakan perang ni Amerika minta 2 hari. Dan kemudian dalam perbincangan yang lain ada sumber mengatakan perang ni Amerika minta 5 hari. Kerana kata Amerika dia perlukan perang ni untuk memusnahkan semua kawasan-kawasan strategik yang ada persenjataan. Yang ini dia fokuskan bukan nuklear. Persenjataan yang mereka fokuskan yang Iran tak nak masuk dalam rundingan, iaitu melumpuhkan semua peluru berpandu Iran yang berkejauhan 2,500 km dan kemudian memusnahkan semua kilang yang menghasilkan peluru berpandu ni. Pertama nak musnahkan peluru berpandu yang sedia ada, sama ada supersonik atau hypersonik, yang sekarang Iran gunakan secara berjaya dengan melepasi tak kurang daripada 13 sasaran yang mereka lancarkan ke atas Israel dalam operasi True Promise 3 dan 4. Saya jelaskan juga pada tuan-tuan, kedudukan kilang ni sekarang dia tak sama seperti tapak nuklear. Jadi bila Amerika menyerang di semua tempat, di Tabriz, di Urmia, di Zanjan, di Karash, di Qom, di Damavan, di Ilam, di Shiraz, di Bushehr, di Minab, di Kamil Shah dan kemudian di Provins Larestan. Ini 12 wilayah yang Amerika serang. Dan tak semua kali ini tempat-tempat ini adalah tempat strategik yang boleh disebut sebagai reaktor nuklear. Maka apa yang menjadi perbincangan sekarang adalah Tehran ada 3 juta penduduk daripada kira-kira 70, cuba tengok penduduk Iran ada berapa? Saya tengok 93 juta saya rasa penduduk Iran. Tolong semak je, 93 juta penduduk Iran. Daripada jumlah penduduk ni 3 juta orang diminta meninggalkan kota Tehran.
Ada kemungkinan sebahagian besar daripada peluru berpandu disembunyikan dalam kawasan padat penduduk, kerana Iran sebelum ni 93 juta orang penduduk Iran. Ada kemungkinan peluru berpandu berskala tinggi yang hypersonic dan supersonic yang mampu terbang 2,500 km, supersonic, hypersonic lebih laju daripada supersonic, balastik yang menggunakan ruang di luar daripada ruang udara dan kemudian menjunam dengan laju. Ini yang paling berjaya mereka dapat kalau kita tengok gambar-gambar di mana serangan di tebing barat dan juga di Haifa dan Tel Aviv. Dan semalam ada satu video dirakam betul-betul di tengah bandar. Peluru supersonik itu keluar dan saya nampak bangunan-bangunan yang ada di Tehran. Berarti supersonik ini dilancarkan daripada tapak berdekatan dengan Tehran. Menjadikan Tehran tahu bahawa cara menyembunyikannya adalah di cerah-cerah padat bandar dia, dan kemudian dia minta rakyat dia keluar untuk menyembunyikan diri. Jadi ini saya boleh update juga pada tuan-tuan. Keseluruhan kematian. Iran mengumumkan 200 orang lebih mati, tapi paling sedih adalah kanak-kanak sekolah rendah yang dibom oleh jet pejuang Israel di Minam. Ini yang paling menjadikan kanak-kanak anak sedang bersekolah. Dan angka kematian dekat kanak-kanak itu pun dah 100 lebih orang daripada 200 lebih orang yang disahkan terkorban di Iran. Di Israel setakat ni satu, tapi saya bagi jelas pada tuan-tuan, media Iran lebih terbuka dalam kes ni. Kerana Iran dah negara terbuka, akses maklumat adalah terbuka berbanding Israel, di mana Israel telah menutup begitu banyak akses maklumat untuk kita dapat tahu apa yang sedang berlaku di Israel sekarang. Tetapi gambar-gambar jelas tersebar dengan meluas hari ini. Tuan-tuan akan dapat lihat salah satu letupan yang paling besar di Tel Aviv. Dan tunjuk dengan jelas rakaman-rakaman video yang tak dapat dikawal, yang dirakam oleh rakyat dia sendiri, menunjukkan ruang udara Israel walaupun dikawal oleh Iron Dome, oleh Arrow 1, Arrow 2 yang mana menerima bekalan peluru baru daripada Amerika sebelum perang ini berlaku, masih tak boleh menangani 100%. Apa yang kita harap pun kalau 10% peluru berpandu Iran ini berjaya melepasi ruang angkasa Israel dah cukup, sebab kita nak rakyat Israel juga menekan kerajaan dia untuk berhenti perang. Dan sekarang kita pergi kepada natijah berhenti perang. Kenapa perang ini perlu dihentikan? Natijah untuk menghentikan perang ini adalah kita tak mahu berlaku apa dipanggil perselarakan perang ataupun perluasan perang di Asia Barat. Di mana hari ini Qatar ni, dia ni adalah kawan baik Iran satu masa. Ketika Qatar dipulaukan oleh negara-negara Arab dulu bila berlaku perebutan menguasai bumi Arab, UAE ni bergabung dengan Saudi, Iraq, memulaukan Qatar pada tahun 2000-an kerana perebutan siapa yang akan menjadi kingmaker dalam benua Arab. Qatar ni berkawan dengan Iran. Ketika dia diboikot, dia bekerjasama banyak dengan Iran. Kebetulan Iran pada tahun tersebut juga diboikot oleh masyarakat dunia kerana peluru berpandu, tuduhan nuklear, dan juga kerana rejim Islam ini telah pun diboikot sejak tahun 79 apabila menjatuhkan Shah Reza Pahlavi. Tapi hari ini keadaan tak menentu, dan kita sangat berharap bahawa tidak ada satu pun negara yang sekarang ini menyerang balik, dan kita sangat berharap Iran mengawal serangan dia walaupun dia mengugut pusat komersial, tapi kekal menyerang hanyalah kawasan-kawasan strategik yang ada tentera Amerika berpengkalan, kerana tentera Amerika ada sekitar 20 pengkalan di negara-negara GCC ni. GCC ni saya merujuk kepada Oman, saya merujuk pada Qatar, Arab Saudi, Iraq, Bahrain dan Kuwait. Ini 6 je negara GCC yang berkongsi sempadan dan berkongsi Selat Hormuz dengan Iran. Tiada laporan Iran meletupkan mana-mana kapal di Selat Hormuz. Dan saya jelaskan juga pada tuan-tuan, perkara yang paling kita tunggu dan perbincangan banyak hari ini adalah mengenai perbualan telefon Donald Trump dengan pemimpin-pemimpin Arab dan juga Turki mengenai tempoh perang ni, di mana maklumat yang paling kita sebut dekat adalah 2 hari. Ini mustahil terjadi kerana serangan ke atas Israel berlangsung dengan besar oleh Iran, dan saya tak nampak kata Amerika berjaya memusnahkan semua apa yang mereka ingin cari, iaitu kilang yang mendirikan peluru pandu 2,500 km dan juga pusat tempat tersimpannya peluru pandu 2,500 km. Baik, video dah keluar banyak, tapi skala laporan mengenai luasnya bumi Iran, di mana kena serang dan berapa banyak, sebab mereka serang Tibris, Ilam, Irmia, Shiraz, Zanjan, dan kemudiannya Bushehr, Karash, Minab, Qom, Karmanshah, Lorestan dan juga Damavan ni. Tempat-tempat ni luas, kita tak boleh cover. Tapi kita boleh bagi tahu kata tiada laporan spesifik. Saya ambil laporan agensi tenaga atom antarabangsa setakat ni. Disahkan tiada pusat atom yang diserang dan tiada pencemaran atom berlaku. Ini untuk penjelasan tuan-tuan. Dan saya juga bagi tahu pada tuan-tuan, kita menanti hari ini adalah hari pertama persidangan 3 pihak yang menggantikan Ayatollah Ali Khamenei, iaitu Presiden Masoud Pezeshkian, kemudian Ali Raja Rini, iaitu Ketua Kehakiman ataupun Ketua Perundangan, dan seorang wakil yang akan datang daripada Majlis Ulama Iran. Dan kita akan fikir bahawa pengganti akan datang dengan cepat, di mana senarai 5 pengganti yang dinamakan itu sama ada Mojtaba Khamenei, anak Ali Khamenei, sama ada Sadiq Lajarini, seorang lagi ulama daripada orang yang kanan dalam majlis ulama mereka, kemudian Muhammad Mahbir Ghairi, Mohsin Araki ataupun cucu Ayatollah Ruhollah Khomeini yang dikenal dengan nama Hassan Khomeini. Berarti Amerika mahukan, ini saya masuk ke fasa yang kedua, Amerika mahukan pertukaran rejim. Dia bunuh Ali Khamenei. Yang saya kata, Iran bukan Ali Khamenei. Iran ni tunjang dia adalah revolusi Islam Iran.
yang mana menjatuhkan sebuah monarki pro-barat, sebuah monarki yang menindas rakyat, sebuah monarki yang menjadi musuh kepada Islam, sebuah monarki Reza Pahlavi yang menjadi badut dan orang suruhan kepada British dan juga kepada Amerika. Jadi pilar ataupun teras penubuhan negara Islam Iran ni adalah kuat kerana asas mereka adalah ingin kembali kepada apa yang mereka sebut sebagai negara Islam. Dalam konteksnya adalah faham mereka sebagai Syiah. Jadi sama ada mereka bunuh Ali Khamenei, dan kemudian kalau naik lagi Mojtaba Khamenei, mereka bunuh lagi. Akan ada lagi di belakangnya Sadiq Lajarini, akan berada lagi di belakangnya Muhammad Marbigheri, akan ada di belakangnya Mohsen Araki, dan ada di belakangnya Hassan Khamenei. Jadi dengan ada 5 pemimpin yang sekarang bersedia untuk mengambil penggiliran tugas, kecuali kalau Amerika berjaya membunuh 5-nya serentak. Saya jelaskan. Jadi saya bagi tahu pada tuan-tuan, perang hari ini memasuki hari yang rumit bagi semua pihak. Dalam ruang udara terus ditutup, menjadikan salah satu daripada kesan besar yang dialami adalah trafik komersial dan kota Mekah dan Madinah. Jadi mereka yang Mekah Madinah tak akan dapat daripada luar benua Arab penerbangan yang masuk dan penerbangan yang keluar. Dan begitu juga semua penerbangan yang daripada Southeast Asia yang akan transit, sama ada kita biasanya transit di Dubai ataupun kita biasanya transit di Doha, ataupun penerbangan murah kita transit di Sharjah, tak boleh transit kerana semua laluan transit ini adalah laluan yang diisytiharkan ruang udara zon perang. Okey. Ni tak payahlah tanya saya tutup komen, senang. Saya ban awak keluar. Okey, kita tendang dulu yang tutup komen ni. Saya duk kata berapa kali, awak semua baru masuk. Saya dah live lama. Terus saya duk ajar apa benda. Sekarang ni banyak anak anjing baru lahir di bawah peliharaan. Dia nak ajar harimau hidup di hutan. Jadi kepada anak-anak anjing yang baru lahir di dalam sangkar, saya nak ingatkan, belajar dulu minum susu supaya anda survive dalam sangkar. Jangan dia ajar harimau berjuang di dalam hutan, kerana harimau dah lama hidup liar di dalam hutan. Dia jangan nasihatkan apa-apa. Anda baru masuk je dalam stream yang complicated yang saya dah buat selama 6 tahun dan saya dah buat beberapa puluh bulan di TikTok. Jangan ajar bagaimana harimau untuk hidup dalam hutan yang liar. Anda anak anjing yang baru dilahirkan di dalam sangkar, belajarlah menyusu supaya anda hidup. Senang saya bagi perumpamaan tu anda faham. Okey, so saya jelaskan kepada tuan-tuan, perhatian yang harus kita beri dalam perang ini adalah banyak. Satu adalah, banyak orang tanya tentang harga emas. Mereka yang emasnya banyak, sampailah tangga pun buat pada emas, sampailah lubang jamban buat pada emas, saya tak ada jawapan. Bagi mereka yang melihat perang ini atas kerugian duniawi, saya tak nak cakap apa. Tuan-tuan teruslah berak dalam mangkuk tanda emas dan teruslah pegang kepala paip emas. Kemudian saya nak jelaskan juga bahawa apa yang paling besar yang berlaku dalam perang ini yang harus kita ingat adalah peluasan perang. Kerana kita tak mahu wilayah-wilayah perang ini meluas hinggalah berlaku peperangan yang kita tak inginkan. Perangan antara negara. Mula-mula dia perang antara negara. Dipanggil sebagai tindak balas Iran ke atas negara-negara yang Sunni, yang ada kepentingan Amerika. Akhirnya perang ini akan menjadi perang Sunni dan Syiah. Apabila peralihan dan media barat akan mengubah pandangan kita, kerana tuan-tuan akan mudah dipengaruhi oleh pandangan. Serangan ke atas Iran adalah penting untuk memusnahkan apa yang dipanggil sebagai empire Syiah yang berniat untuk menjatuhkan seluruh empire Sunni yang ada. Kita tak nak naratif ini disusun dengan mudah dan kemudian mempropagandakan orang kita. Jadi ramai ada orang kita dia tak ambil tahu tentang asas sejarah dan memahami satu persatu isu. Seperti anak kucing yang lahir dalam peliharaan, dia tak mau belajar susu ibu dia, tapi dia merasa belang pada bulu dia, sama seperti harimau liar dalam hutan. Jadi kerana pengetahuan kita yang sangat kecil, sedangkan dunia Islam dan juga kehancuran yang dihalakan ke atas dunia Islam ni besar. Seperti memahami kehidupan seekor harimau liar di dalam hutan yang besar. Kerana peranan-peranan yang dimainkan oleh Amerika, peranan yang dimainkan oleh Israel, pelobi Amerika, pelobi Israel, peranan-peranan yang dibawa masuk daripada Eropah yang mahu menjatuhkan Islam, adalah peranan-peranan yang sebenarnya tuan-tuan perlu faham. Okey? Bila tuan-tuan menjadi perlu faham, hendaklah kita lihat dengan bentuk yang lebih luas tentang semua perkara ini untuk tuan-tuan merasakan bahawa tuan-tuan dapat bergerak ke depan, dan pengetahuan yang akan menggerakkan ke tuan-tuan ke depan adalah pengetahuan, bukanlah sentimen. Ini saya jelaskan, saya berhenti sekejap. Bagi tuan-tuan yang baru masuk, saya ucapkan selamat datang. Kalau tuan-tuan yang belum follow, tekan follow, kerana nanti malam pukul 9 saya akan live update lagi pada tuan-tuan. Selepas ni saya brief sikit lagi, lepas tu akan ada soal jawab. Saya tak boleh ambil soal jawab, tengok laju sangat. Saya akan brief sedikit lagi untuk tuan-tuan faham. Kalau ada soal jawab yang rasional, saya akan ambil. Okey, bagi mereka yang merasa nak follow. Kalau tuan-tuan rasa tak sesuai, tuan-tuan tinggalkan live. Dalam dunia ini pilihan dia mudah. Tuan-tuan tak masuk menjadi orang yang tersakiti, nak maki macam-macam, terpaling pandai pun tak ada masalah. Tuan-tuan menjadi orang yang bodoh, saya reda. Dan saya jadi orang pandai pun tuan-tuan kena reda. Sebab dalam dunia ni telah ditentukan bahawa ada hakikat yang tidak dibantah oleh agama. Wujudnya orang bodoh dan wujud orang pandai. Dan jadi orang bodoh tak ada masalah. Kerana orang bodoh juga dijanjikan syurga. Tak disebut orang bodoh masuk neraka. Cuma jangan jadi orang mengganggu orang. Bila kita bodoh, kita hidup dalam kebodohan kita, orang raih. Kerana kita menjadi orang yang bodoh sedar diri. Kalau kita orang nak mencari ilmu dan kita hidup dalam dunia mencari ilmu, orang raihkan. Kerana kita ada akal dan kita berhak untuk mencari ilmu. Okay? Tak payah angkat diri. Kalau tuan-tuan tak biasa hidup dalam benda yang disebut pandai, orang sebut diri dia pandai sendiri, tuan-tuan kata angkat diri. Itu masalah tuan-tuan. Okay?
Sebab tuan-tuan biasa hidup seperti binatang liar dan kucing kurap di jalanan. Tak pernah diangkat. Itu masalah tuan-tuan. Jangan bawa segala benda yang tuan-tuan rasa rendah diri tuan-tuan, masalah tuan-tuan punya ketidakyakinan diri masuk ke dalam stream saya. Tuan-tuan boleh keluar je, tak ada masalah. Okey, terima kasih. Okey, saya akan mula pergi pada soalan. Daripada perang 2 hari yang berlaku, kalau tuan-tuan ada... Tapi itu Ham Kick dah. Saya dah arahkan admin Kick lah. Yang mana-mana masuk dengan tersakiti. Kita cakap benda yang jelas, dia kata angkat diri. Masuk dalam tersakiti, dia tak ada ilmu, dia dengar ilmu, dia jadi teruk. Orang yang bodoh, bila dia dengar ilmu, dia rasa kena ru'yah. Jadi dia akan menggelupur tak tentu hala. Sebab kebodohan tak ditambat pada bulan Ramadan. Yang ditambat pada bulan Ramadan hanyalah syaitan. Jadi orang bodoh bila masuk, dia dengar, lepas tu dia kata dia macam kena ru'yah. Dia jadi sawan lah. Itu saya jelaskan. Bahawa kebodohan tidak ditambat pada bulan Ramadan. Jadi kita kena berdepan jugalah dalam stream yang ramai ni. 21,000 orang masuk. Sebab kebodohan tidak ditambat pada bulan Ramadan. Okey, kalau tuan-tuan ada soalan, mana tuan-tuan rasa 2 hari, saya mungkin bagi angle yang lain, tuan-tuan nak tahu satu angle yang lain. Saya akan kemudian bagi tahu pada tuan-tuan jawapan. Nak teruskan macam mana? Memang saya dah teruskan daripada start tadi, 25 minit. Kalau tuan-tuan nak skop mana, saya akan jelaskan. Kalau skop tu dalam pengetahuan saya. Sebab dalam perang ni, kita tak boleh buat elaboration. Kita tak boleh buat apa perspektif. Kita tunggu maklumat je. Okey? Maklumat je. Tak apa? Tuan Haji, betulkah kematian di luar Iran? Saya tak faham apa maksud dia. Saya tak faham apa maksud kematian di luar Iran. Tak ada serangan yang dibuat ke atas US Navy. Kerana tumpuan serangan di Iran adalah ke atas satu. Saya dengar jelas macam ni. Cara berfikir ni mudah. Saya jenuh saya nak layan tuan-tuan. Berarti kalau saya sebut ini sahaja serangan Iran, berarti yang Iran tak serang, tuan-tuan dah akan anggap tak serang lah. Nanti saya tanya, US Navy tak serang, tuan-tuan tanya pula ada tak Iran akan serang bumi Amerika. Nanti tuan-tuan tanya pula adakah Iran. Gini, dalam pengambilan berita, benda yang saya bagi tahu hari ini, serangan apa yang dipanggil sebagai True Promise 3 dan 4, serangan dia hanya fokus kepada 2 tempat. Satu adalah serang terus kepentingan Israel. Yang kedua, menyerang kem-kem tentera Amerika yang berada dalam daratan tanah Arab yang dulunya Amerika buka. Selesai. Jadi tuan-tuan jangan tanya benda yang tak diserang, sebab faktanya itu. Kan tadi saya dah sebut. Jadi kalau tuan-tuan tanya, kalau saya serang kapal laut ni, tuan-tuan tanya pula, apa tuan-tuan tanya pula? Tak ada kaitan dengan turunan Pahlavi. Perang ini dilancarkan oleh Israel. Pahlavi tidak mempunyai apa kekuatan ketenteraan. Dia mendapat suaka politik di Amerika. Dia ada pengikut. Dia cuba menggerakkan banyak revolusi, tapi gagal kerana pengaruh dia yang sangat kecil. Dan dia juga tidak menerima sokongan daripada Trump sebagai pemimpin pengganti. Jadi saya bagi tahu pada tuan-tuan, tak ada kaitan. Apakah perang ini mencetuskan perang dunia ketiga? Tiada. Apa itu masuk dalam perang dunia? Perang dunia ketiga itu berlaku di semua benua dan membabitkan banyak blok. Baru dipanggil perang dunia. Yang sekarang kan dia berlaku hanya di Asia Barat, dipanggil perang di Asia Barat. Dan nak sebut dia adalah ketegangan di Asia Barat. Kalau perang dunia ni dia berlaku di semua blok. Okey, perang dunia pertama, gabungan daripada blok Islam bersama dengan blok Jerman, berperang dengan blok Perancis dan juga blok Amerika. Blok Perancis dan blok Jerman. 1917 1918. Kenapa dipanggil dunia? Dia membabitkan juga tanah jajahan Itali tanah Jerman dan Itali yang berada dalam tanah Eropah, dalam tanah Afrika. Dia membabitkan kedudukan Ottoman yang menguasai empire di seluruh Asia Barat. Maka blok tu blok pertama. Blok kedua, perang dunia. Kenapa dipanggil perang dunia? Kerana dia membabitkan Eropah secara keseluruhan. Dia membabitkan Asia apabila Jepun melancarkan perang. Dia membabitkan juga serangan di kawasan-kawasan di mana kedua-dua blok yang sedang berkembang ini bertembung satu sama lain. Maka itu dipanggil perang dunia kedua. Jadi kalau perang ni hanya membabitkan Amerika, Iran dan juga Israel dan hanya rantau Asia Barat, macam mana kita nak sebut perang dunia? Saya dah jawab dah ni. Kita tuan-tuan boleh faham, dunia ni kan geluk besar. Kalau tuan-tuan mangkuk sangat, saya tunjuk. Mangkuk dia bulat, tak boleh faham. Saya tunjuk, dunia ni besar bola. Perang ni berlaku hanyalah jarak 1,500 km. Iaitu perang yang ditembak daripada peluru berpandu Israel jatuh ke dalam tanah Iran. Iran tembak pula beberapa kilometer. Okey, dan kemudian tentera Amerika tak berada di Amerika, dia datang daripada laut. Jadi kalau tuan-tuan lihat dunia ni macam mangkuk, tolong lihat dunia ni macam bola. Jadi berapa yang berlaku dalam titik 1,500 km? Bukanlah perang dunia, kerana dia tidak membawa blok yang sangat luas. Kecuali keseluruhan negara Arab mengambil langkah bersatu. Kemudian berperang dengan Israel. Seluruh Eropah bersama Amerika mengambil langkah bersatu, memerangi Islam.
Kemudian China dan Rusia mengambil langkah bersatu menyokong blok Iran. Dia serang pula negara-negara yang mempunyai blok Amerika. Maka itu dipanggil Perang Dunia Kedua. Basic untuk tuan-tuan faham. Takkan tak nak tengok globe. Kalau hari-hari tengok mangkuk minum sup, tolong tengok globe. Beli globe letak di rumah. Lepas tu beli jangka ukur. Kan saya banyak kali saya tengok setiap kali cerita perang, tuan-tuan akan tanya perang dunia. Tuan-tuan tahu tak dunia tu apa? Dunia itu adalah tempat yang luas. Rujuk tak perkataan Perang Dunia Pertama. Kenapa dia berlaku? Pembentukan blok. Di mana blok Islam Osmaniyah bergabung dengan satu blok, dua blok di Eropah. Berperang dengan blok penjajah Perancis dan blok penjajah Itali. Kerana Perancis dan Itali telah memiliki tanah jajahan di Afrika dan di bahagian utara Afrika. Dan Empire Osmaniyah ini adalah empire Islam yang sangat besar daripada seluruh tanah Jazirah Arab. Dan kemudian perang ini menjadi Perang Dunia. Kerana dia membabitkan blok yang sangat besar. Perang Dunia Kedua, kerana terbentuk 3 blok. Blok yang dibentuk oleh Nazi, yang dibentuk oleh Jerman, Perancis dan juga Jepun. Dibentuk 3 blok. Jepun melancarkan perang untuk membentuk blok mereka di Asia. Perancis dengan Itali berjuang untuk membentuk, Perancis dan juga Jerman, Itali dan juga Jerman berjuang untuk membeluk blok mereka. Manakala Perancis kemudiannya bergabung dengan British untuk mempertahankan blok mereka. Bila Amerika diserang oleh Jepun, Amerika meluaskan perang mereka dengan melancarkan serangan ke atas Jepun di blok timur dan membantu blok barat mereka. Kemudian dalam perang ni jatuhlah Nazi. Bertembung dipanggil Perang Dingin. Perang Dingin yang boleh membawa Perang Dunia Ketiga. Kenapa? Perang Dingin blok dia lebih besar, blok komunis, USSR, blok komunis Soviet, yang disertai oleh negara-negara Eropah Timur yang juga memegang aliran Soviet Union, komunis. Kemudian bertembung dengan blok barat, dengan sempadannya adalah Berlin Barat dan Berlin Timur. Jerman ketika ada Jerman Tengah, Jerman Barat dan Jerman Timur. Maka itu boleh mencetuskan Perang Dunia Ketiga yang dipanggil era Perang Dingin. Dia nak perang tapi dia boleh jadi perang yang panas. Era tu 62 sampailah era 87 bila Rusia jatuh. Jadi tiap-tiap kali saya tengok orang masuk saja ke dalam stream orang live, sama ada Ahmad Faizal, tuan-tuan masuk dalam stream juga Fatin semalam, semua tanya Perang Dunia. Tuan-tuan pernah tengok tak peta dunia? Okey, selesai lah, jangan tanya lagi tentang Perang Dunia. Dia dipanggil sebagai perang di Asia Barat. Ada soalan yang lain saya boleh ambil? Tak, saya nak jelaskan. Saya nak jelaskan dengan tujuan mendidik tuan-tuan menjadi orang Melayu. Penjelasan saya agak keras. Okey, penjelasan tak ada tenang-tenang lah. Penjelasan saya agak keras. Kalau nak bertenang, pergi isap ganja. Lepas tu tenang Israel. Ni majlis ilmu. Kalau saya bercakap tegas, berarti saya tegas. Sebab saya bukan geng ganja. Geng ganja dia nak apa pun dia tenang je. Bapak aku dah mati dah. Aku jadi anak yatim. Saya bukan geng ganja. Aku ni apa? Tak ada dah. Bini anak tak ada pergi bakar kereta kena tarik. Saya bukan geng ganja. Jadi saya akan jelaskan dekat tuan-tuan perkara yang serius dalam konteks ilmu, wajah saya akan serius. Okey, saya jelaskan pada tuan-tuan. Itu tuan-tuan duk kata suruh tenang ni. Dia tak ada istilah tenang. Ini adalah istilah tegas dan jelas dalam menyampaikan pengetahuan. Kalau tuan-tuan tak pernah hidup dengan ilmu pengetahuan, orang macam saya tuan-tuan anggap garang. Dan kalau seorang macam saya tuan-tuan rasa menimbulkan masalah tuan-tuan seperti di ru'yah, tuan-tuan keluar. Kerana salah satu daripada masalah yang akan dialami oleh orang yang bodoh adalah ketakutannya pada pengetahuan. Dia dengar pengetahuan, dia tak boleh proses. Pasal neuro otak dia ni terlampau tenang. Contoh nak cari tenang, tuan-tuan boleh keluar. Pantai Maurib dekat dan pantai-pantai tempat saudara ada pun dekat. Dan pantai-pantai seluruh negara kita belum lagi dilanda perang. Tuan-tuan pergi duduk di pantai. Okey, so saya nak jelaskan kepada tuan-tuan. Bila saya jadi masalah kepada orang Melayu ni, disiplin ilmu ni tuan-tuan kena ada. Tuan-tuan nakkan semua benda sensasi. Perang Dunia Ketiga. Perang ni apakah nuklear akan dilancarkan? Dalam kita mencari ilmu, rusah orang yang menjadi ilmu ni, pertama adalah selesaikan pengetahuan kita yang paling asas. Hari ni perang Iran, Israel, Amerika. Pengetahuan asas ni ambil dulu. Okey, tuan-tuan, pengetahuan asas ni ambil dulu. Bagi kita faham. Jadi sebab tu saya kata dekat tuan-tuan, salah satu pendidikan yang saya buat pada tuan-tuan selama saya stream 6 tahun di media sosial, termasuk saya dah nak masuk 2 tahun di TikTok, adalah bila kita bincangkan satu perkara, bincang dulu asas dia. Okey, orang Melayu ni masalah, tanam kelapa dia tak pernah, hari-hari dia mendongak ke langit, dia tanya bila buah nak luruh. Benih kelapa pun dia tak tanam, hari-hari dia mendongak ke langit untuk menanya bila tak nak luruh. Hari-hari dia melihat tanah dia, sayang rumput tumbuh, sayang rumput tumbuh. Dia merungut pada rumput yang tumbuh tanpa pernah dia berusaha menanamkan hasil yang memberi manfaat. Jadi dalam ilmu ni saya nak jelaskan, tanam dulu pengetahuan dulu, iaitu pengetahuan perang yang sedang berlaku. Bila tuan-tuan dah tanam faham, tuan-tuan dah tahu dah perang dunia bukan dalam kes ni. Kes ni akan menjadi perang pendek, kes ni akan cari jalan penyelesaian. Kalau kes ni menjadi perang serantau, apa kesan dia? Ambil asas dulu. Ini saya nak tegur tuan-tuan supaya sensasi ilmu ni tuan-tuan kena buang. Kerana ilmu ni bukan sensasi sifat dia. Dia berdasarkan struktur yang asas. Okey, senang Yang baru masuk tanya dekat saya tadi memang dah meninggal. Okey, saya nak jawab pun tuan-tuan datang pukul 5. Tuan-tuan yang belum follow page saya, follow lah, senang. Sekali tuan-tuan masuk saya masuk pukul 5.
Saya sihat ke, cabut gigi ke, lepas cabut gigi, gigi masih berdarah ke, pukul 5 saya akan live. Dan sekejap lagi malam pukul 9. Tuan-tuan yang susah sebab tuan-tuan pemegang tarekat. Lepas sembahyang Zuhur, tuan-tuan wirid panjang 40 tarekat tuan-tuan ambil. Lepas tu tuan-tuan nak tahu pula tentang dunia. Tuan-tuan masuk dalam live saya lambat. Tuan-tuan duk kerja, orang ni mati ke, perang ni betul atau tidak. Jadi saya bagi tahu dekat tuan-tuan. Saya beritahu kat tuan-tuan pukul 5 tuan-tuan masuk. Dari pukul 9 tuan-tuan masuk. Jadi tidaklah tuan-tuan datang ke belakang, lepas tu tuan-tuan demand macam-macam. Saya sedang tengok soalan kerja, apakah Iran tadi ni? Banyak kan soalan tak cerdik. Saya nak jawab pun jadi lemah. Tak jawab. Apakah masuk Iran negara penampan Asia Barat? Tak adanya siapa pernah pakai Iran sebagai negara penampan Asia Barat. Tak ada istilah saya nak jawab pun tak boleh tu. Yang kita tahu, yang saya cerita pada tuan-tuan, kalau tuan-tuan membaca tata dunia, Israel ni adalah negara penampan. Dia tak ada istilah Iran adalah negara penampan Asia Barat. Yang disebut adalah Israel negara penampan bagi Barat. Dalam Islam kita faham, membaca Al-Quran, kita beriman dalam Al-Quran. Maka kita tahu Israel ini adalah satu puak yang datang pada hujung akhir zaman untuk mencetuskan kekacauan kali kedua di tanah yang pernah mereka cetus kekacauan. Okey, dengar dalam pahaman Islam.